Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan. Apalah kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Dan sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Malaysia dikuasai warga asing. Malaysia sudah kewalahan mengatasi warga asing yang merajalela memenuhi setiap sudut di wilayah Malaysia. Malaysia dirasa asing oleh warganya sendiri. Inilah kenyataan yang harus diterima warga Malaysia. Warga asing yang membanjiri Malaysia terutama dari Bangladesh. Warga asing Bangladesh menganggap Malaysia sebagai tempat mencari uang yang menjanjikan, sehingga warga lokal Malaysia pun merasa tersingkir dengan keberadaan warga asing. Di mana aktivitas warga asing di bidang ekonomi sudah benar-benar mengalahkan warga lokal Malaysia yang merasakan kesulitan untuk berusaha daripada warga asing yang lebih mudah mendapatkan izin dan juga fasilitas dari otoritas Malaysia. Makanya tidak heran, kemarahan demi kemarahan warga lokal Malaysia terus muncul. Memprotes kenapa warga asing begitu mudahnya merajai aktivitas ekonomi dibanding warga lokal Malaysia sendiri. Tak heran Malaysia sekarang bukan menjadi kebanggaan warga Malaysia sendiri, akan tetapi menjadi tempat favorit bagi warga asing yang sekaligus menyingkirkan warga lokal Malaysia untuk hengkang mencari pekerjaan di luar Malaysia. Ramai warga asing yang berkumpul di kawasan ini, sehingga kan apabila saya menjejakkan kaki terasa seolah-olah saya ni pula seorang warga asing. Dan keadaan itu telah pun berjaya dikawal selepas pihak polis berjaya menyuraikan mereka. Tidak keterlaluan untuk saya katakan, perimeter kawasan ini telah pun ditakluki oleh warga asing yang mempraktikkan cara hidup dan budaya dari negara asal mereka. Malah ada juga yang membuka perniagaan mereka sendiri di kawasan ini. Begitupun semua itu tidak bermakna mereka boleh bertindak sesuka hati. Derma. Tempatan warga asing dengan status yang entah sah entahkan tidak dokumen perjalanannya, mereka seolah-olah hidup bebas di negara ini. Myanmar? Oh, Malaysia. You jual? Sama jual, saya suami tak ada. Suami tak ada? Saya suami tak ada, suami saya tulus mari saya ngandung. Saya anak-anak 4. Saya sama makan. So sini you buat apa? Sini you buat apa? Sini buat apa? Makin panas, makin ramai. Kita kena kepung pun kena kepung lah, pedulilah kan. Kepung pun kepung lah. Apa dah dah lama tak pecah kepala kan. Saya tanya, tak boleh buka jaga. Kita pastikan kalau dah hantar tak boleh jaga. Kan kecoh baru-baru ni orang Bangla, orang Nepal berlambat-lambat dekat KLIA kan. Apalah kerajaan ni buat? Orang Malaysia pun banyak lagi tak ada kerja, tapi nak menggajikan lagi orang asing. Tak cukup banyak lagi ke orang asing kat Malaysia ni? Kenapa nak bawa masuk lagi? Jadi jomlah kita kaji sama-sama. Pemasukan pekerja asing, adakah ia bentuk keuntungan ataupun keperluan? Ada satu sektor kita panggil 3D, iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Seperti sektor perdagangan, pertanian ataupun pembinaan, mereka ni ada high demand terhadap tenaga buruh. Kalau kita tanya belia ataupun graduan universiti hari ni, ramai takkan minat nak ambil kerja 3D ni atas faktor gaji dan juga keadaan pekerjaan. Orang kita pun tak nak buat kerja pembinaan semua ni. That's why kita masih lagi ada demand dan juga keperluan untuk pekerja asing. Tapi benda ni perlulah dikontrol dan kurangkan kepergantungan kepada pekerja asing. Jadi apa yang kerajaan buat? Kerajaan bekukan permohonan kuota penggajian pekerja asing sejak daripada 18 Mac 2023. Jadi apa yang korang nampak dekat KLIA baru-baru ni dekat 31 Mac tu, itu adalah dalam kuota yang diluluskan sebelum 18 Mac 2023. And that's why diorang pun masuk ikut KLIA, bukannya seduduk masuk ikut vote. Tapi isu yang utama adalah bila diorang ni habis kontrak, sepatutnya diorang ni balik ke negara mereka. Tapi of course lah, manusia ni banyak yang licik. So patutnya diorang balik, tapi diorang tak balik, diorang overstay dekat Malaysia. Dan diorang ni tak boleh nak continue kerja pakai kontrak yang dah habis tu. Jadi diorang ni duduklah kat mana-mana diorang boleh duduk dan kerjalah apa-apa yang diorang boleh kerja. Jadilah cashier dan sebagainya, kerja secara tak sah. Dan inilah kelicikan manusia. Dan dekat sini kita boleh questionkan efisiensi immigration, tapi itu kita sambung bab lain. Soalan yang tepat kat sini, macam mana kita nak balancekan tenaga kerja ni? Kat Malaysia kita ada Kementerian Sumber Manusia atau kita panggil KESUMA.
Kesemua tetap dengan pendirian mereka untuk bekukan kuota pekerja asing dan mereka berprinsip untuk memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan sebelum berikan kepada pekerja asing. Secondly, kesemua dalam proses menyediakan rangka kerja dasar sumber manusia negara untuk tahun 2024 hingga 2030. Konsepnya dekat sini dia akan tackle isu struktur yang berkaitan dengan pembangunan sumber manusia dan akan ada beberapa intervensi dalam pasaran buruh negara. To be frank, kita memang takkan pernah ada pekerja asing dekat Malaysia ni. Even orang Malaysia menjadi pekerja asing dekat Australia ataupun New Zealand dan sebagainya. Tapi how we control this situation is what make it difference. Silayang Rohingya punya tempat. Lu orang Melayu jangan kacau. Si Kelang itu Silayang kami punya kawasan. Our territory. Tak boleh bangsa lain kacau. Cina ke, Melayu ke, India ke, Indonesia ke. Tak boleh masuk. Jangan. Jalan. Tak ada, dalam ni tak ada rakyat Malaysia. Tengok satu customer. Cepat ini kau wayang. Okey, terima kasih. Dia jual kan? Dalam ni beli sama dia barang kan? Baik. Beli kan? Jalan. Bermakna dia jual dalam ni ya. Haji tahu ke? Bukan dah. Tahu ke? Bukan. Dia ada dalam ni. Okey, saya nak bagi tahu yang ni tengok terlampau pandai. Dia orang nak jadi macam satu normalisasi, boleh berniaga, boleh kendalikan perniagaan, korang ajak biadab ikut suka dia orang saja. Kita tanya elok-elok, dia beritahu apa? Jalan, tak boleh masuk ke? Bapak dia main negara lah. Saya cuma bagi tahu sekarang ini satu soft reminder saja kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Warga asing ada dalam ni saja, bermakna dia kendalikan perniagaan, dia Alibaba lesen, kita tak mau tahu dia ada mana. Ini adalah arahan Datuk Bandar, arahan DBKN, dia memang tak boleh berniaga. Saya dah baca tadi. Saya dah baca bahawa memang tak boleh. Kalau saya ada kuasa tangkap, saya dah tangkap. Tapi kita tak ada kuasa, kita minta immigration, kita minta DBKN. Mari tengok muka dia. Tengok muka dia. Apa you tengok apa? Apa? You mau apa? Meniada salah lagi cakap pandai ambil dia naik kedai. Hashtag DBKL you guys. Hashtag DBKL. Panggil dah tahu ke mai? Ni kedai dia. Nama kedai. Oh, you lagi mau samseng. You salah sini duduk, you jadi samseng Datang negara orang dia samseng. Okey, ni saya nak bagi. Saya nak abang, inilah yang berlaku dalam negara kita. Inilah berlaku apabila kesalahan-kesalahan ini dianggap sebagai normalisasi. Sedangkan saya bagi tahu tadi, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tetapi saya harap Datuk Bandar, Datuk Seri kita, Datuk Wan Maimunah, sila ambil tindakan segera dan selesaikan isu melibatkan peniaga-peniaga Alibaba lesen macam ni. Jom. Demikian, nasib warga Malaysia yang sekarang terhimpit dengan keberadaan warga asing yang tak terbendung lagi membanjiri Malaysia sebagai ladang duit yang favorit, yang pada akhirnya menyingkirkan warga lokal Malaysia yang semakin susah mendapatkan haknya sebagai warga pribumi dan harus kalah dengan warga asing.